Waktu tu puno masalah iaitu bid ba'jara Rasulullah. Dah lebih kemuliaan iman Zamzam dengan pu iaitu bid ba'jara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itibit ia ba'jara Rasulullah itu adalah satu kelebihan, tetapi yang ditinankan menyatakan kelebihan ia kelebihan Nabi. Dalam Zamzam itu sekali kelebihan, tapi adalah kelebihan ia nyatakan oleh Tuhan. Mengklaim-mengklaim nak. J adalah kelebihan dia, nyawakan kelebihan dia nak. Kelebihan Nabi, kelebihan Nabi nak. Apabila kelebihan Rasulullah, maka sama dengan kelebihan dia nyawa adalah kamlape. Kelebihan Nabi pasti hana dengan kelebihan benda lain pasti nak kelebihan, tetapi antara tekalan lain yang kepegat ujung kelebihan wabah Nabi ni lebih long li Allah Taala datih urang lain mendum lagi lebih pulin dengan pulin bekas Nabi. Tetapi mon Zamzam ni lebih derawai li Allah Taala nak derawai ni lebih dalam penyampaian Nabi makna pegah 5 macam daripada ibadat, khamsun minal ibadah, lam salah satu daripada 5 ru'yatu ila Zamzam, an-nadru ila Zamzam. Di antara adalah ibadat an-nadru ilal Ka'bah, sah. An-nadru ila Zamzam, ngiang Ka'bah itu ibadat, ngiang Zamzam itu ibadat. Sama dengan draw Zamzam. Hino adalah lebih Nabi, draw Nabi. Jadi menyonan sama lebih, Rasul pasti lebih. Dan Zamzam juga lebih. Ia nyai tebiat ba'jara Rasul, nyawakan memandang kepada ianya lebih, memandang kepada Pak tebiat.